Putus tali kasut pun tak jumpa dah. Kerajaan baik macam ni. Petang ni saya mai ke Maidin tadi ni. Duk tengok orang duk beratok ni. Duk beratok di kaunter SARA. Sumbangan Asas Rahmah. Ramai sebegitu. Saya nak tahu apa dia. Saya masuk dalam, saya tengok pelbagai jenis barangan yang asas yang telah di-tag. Macam ni, ada tag Sumbangan Asas Rahmah. Ini adalah barangan Asas Rahmah yang boleh dibeli oleh penerima-penerima sumbangan SARA. Mereka seluruh Malaysia terdiri daripada 700,000 orang. Daripada golongan miskin, miskin tegar dari data e-Kasih. Jadi kita melihat bagaimana kerajaan hari ini sangat prihatin tidak membiarkan golongan ini dengan memberi sumbangan Asas Rahmah ini bermula dengan 1,200 setahun. Tapi sejak sekarang bulan 4 ni telah dinaikkan 200 sebulan dan sebelum ni bulan 1, bulan 2, bulan 3 100 menjadikan sumbangan rahmah ini telah meningkat kepada 2,100. Kepada 700,000 orang penerima dipanjangkan kepada Sabah dan Sarawak. Dan ini nak menunjukkan bahawa pelaksanaan kepada masyarakat madani dijelmakan dalam bentuk rahmah, dalam bentuk sejahtera, dalam bentuk tidak membiarkan golongan miskin-miskin tegar ini dalam keadaan yang susah hendak mendapat barang asas. Jadi cuba bayang bagaimana pelaksanaan kerajaan madani dengan tidak ada lagi golongan miskin-miskin tegar ini tidak diberi dengan bantuan sumbangan asas ini. Dan ini dapat dilakukan apabila penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan melalui subsidi bersasar dan juga melalui pelaburan yang masuk, penjimatan hasil kerajaan dan akhirnya ditumpahkan kepada mereka-mereka yang sepatutnya layak untuk menerima bantuan ini. Terima kasih kerajaan PMX, terima kasih kerajaan Malaysia Madani. Nikmat apa lagi yang mahu kamu dustakan? Sekian.